Pernah tak anda terfikir, apa jadi bila kejahatan tu bukan lagi cerita dongeng tapi sesuatu yang betul-betul hidup dan memburu kita? Hari ini, kita akan selami bab-bab awal yang cukup menyeramkan dari berlawan dengan syaitan. Satu kisah di mana sains dah tak boleh tolong dan dunia ghaib mula mengambil alih. Jom kita mulakan. Cuba bayangkan, satu keluarga tengah seronok bercuti. Tiba-tiba, anak perempuan mereka kena satu penyakit pelik. Pelik sampai doktor yang paling pakar pun garu kepala tak tahu nak buat apa. Jadi, bila sains dah angkat tangan, apa lagi pilihan yang ada? Inilah yang menimpa Alisha. Percutian keluarga yang sepatutnya penuh dengan gelak tawa, tiba-tiba bertukar jadi satu mimpi negari. Semuanya bermula di sebuah homestay yang nampak biasa-biasa je. Semuanya berlaku sekelip mata. Alisha, seorang gadis yang kecil molet, tiba-tiba dapat kekuatan yang luar biasa. Dia dengan ganasnya menyerang sepupu lelakinya dan tak lama lepas tu terus jatuh koma. Satu koma yang misteri yang doktor sendiri pun tak dapat jelaskan. Baiklah, bahagian 1, penyakit misteri. Dekat sini kita akan tengok dengan lebih dekat macam mana percutian impian boleh bertukar jadi tragedi dan macam mana keadaan Alisha memaksa keluarganya untuk mencari jawapan di luar batasan logik. Garis masa ni tunjuk betapa cepatnya semua ni berlaku. Lepas waktu maghrib, Alisha tiba-tiba jadi histeria. Dengan kekuatan yang tak masuk akal, dia campak sepupu dia masuk kolam. Sejam kemudian, dia sendiri pula yang dijumpai terapung, tak sedarkan diri. 2 bulan. Ya, 2 bulan doktor cuba cari punca, tapi tak jumpa apa-apa. Badan sihat, tapi roh dia seolah-olah dah hilang. Okey, bahagian 2, penyiasat paranormal. Bila perubatan moden dah tak boleh bantu, keluarga Alisha tak ada pilihan lain. Mereka terpaksa cari harapan terakhir, orang yang faham tentang dunia yang kita tak nampak dengan mata kasar ni. Dan di sinilah munculnya hero kita, Shah Iskandar, seorang pakar paranormal dan ayahnya yang disegani, yang semua orang panggil Abah. Mereka ni bukan penyiasat biasa tau. Mereka ni umpama pejuang yang melangkah masuk ke alam lain, bersedia untuk berdepan dengan kejahatan. Pertembungan pertama mereka dengan benda tu memang dramatik. Sampai je kat rumah, Abah dah boleh rasa ada bahang aneh dari bilik Alisha. Bayangkan, bilik tu pasang aircon tapi rasa panas membahang. Masa tengah mulakan rawatan, tiba-tiba Shah kena serang. Dia dengan kerusi-kerusi sekali diangkat dan dihempas ke lantai. Tapi, dia relax je, tak cedera pun. Ini menunjukkan betapa kuatnya mereka. Dan akhirnya, usaha mereka berhasil. Alisha sedar dari koma. Kita masuk bahagian 3, jaringan kejahatan. Anda ingat bila Alisha dah sedar cerita pun habis? Salah. Sebenarnya, itu baru permulaan. Ia membuka satu kebenaran yang lebih menakutkan. Apa yang jadi pada Alisha tu bukan gangguan biasa, tapi satu serangan yang dirancang dengan teliti. Rupa-rupanya, ada 2 dalang di sebalik semua ni. Bukan 1, tapi 2. 1, kita ada Azim, ex-boyfriend Alisha yang tak boleh move on dan sanggup upah samseng. Lagi satu, lagi bahaya, kita ada Hakim. Kawan sekerja Shah sendiri yang sebab cemburu, sanggup main ilmu hitam untuk jatuhkan Shah. Dan Hakim ni, dia tak cari bomoh biasa-biasa. Dia upah bomoh siam yang memang terkenal dengan ilmu hitam yang sangat kuat. Bila seseorang dah sampai ke tahap ni, kita tahu yang dia dah tak fikir pasal baik buruk. Janji apa yang dia nak, dia dapat. Dan apa harga yang bomoh tu minta? Bukan duit, bukan emas, tapi korban manusia. Ya, anda tak salah dengar. Ini menunjukkan tahap kejahatan yang mereka sanggup lakukan. Dah melampaui batas kemanusiaan. Okey, kita ke bahagian 4, perang 2 barisan. Sekarang musuh dah dikenal pasti. Shah dan Abah kini tersepit di tengah-tengah. Di satu pihak, mereka kena berdepan dengan Samsung yang bawa parang. Di pihak lain, mereka kena lawan sihir dan sumpahan. Memang satu situasi yang gila. Jom kita tengok barisan perang yang pertama, serangan fizikal. Ini semua dirancang oleh Azim, bekas teman lelaki yang tak boleh terima kenyataan tu. Bayangkan, tengah memandu di jalan sunyi, tiba-tiba kereta mereka kena tahan. Dekat sedozen Samseng, kepung mereka, siap dengan parang dan kayu baseball. Tapi Samseng ni salah pilih lawan. Shah dan Abah bukan saja pandai dalam hal gaib, seni mempertahankan diri pun mantap. Habis mereka kerjakan Samseng tu sampai yang lain lari lintang pukang. Tapi sementara mereka sibuk bertarung di dunia nyata, perang di alam gaib tak berhenti. Serangan sihir dari Hakim tu makin lama makin menjadi-jadi. Serangan gaib ni makin seram tau. Mula-mula dalam kereta Shah bau busuk macam mayat. Lepas tu rasa ada benda berat atas bumbung. Kemudian Alisha asyik mimpi ngeri pasal lelaki bertanduk.
Paling pelik, sepupunya Adam pun mimpi benda yang sama. Dan kemuncaknya, bila Adam bangun tidur, dia nampak lelaki bertanduk dari mimpi tu betul-betul ada dalam bilik dia. Dan sekarang, bahagian 5, pertarungan telah bermula. Selesaikan misteri koma Alisha tu hanyalah permulaan. Pertarungan yang sebenar, yang jauh lebih besar dan berbahaya, baru saja nak bermula. Jadi, kena faham, walaupun Alisha dah bangun, dia langsung tak selamat. Mimpi ngeri yang datang berulang kali itu adalah bukti paling jelas yang sumpahan bomo siam tu masih aktif dan sedang berjalan. Ancaman tu masih ada. Ingat, sekarang ada 2 dalang yang kejam. Satu, guna kekerasan fizikal. Satu lagi, guna ilmu hitam dan korban manusia. Dan bahagian paling bahaya, kedua-dua pihak ni sekarang dah kenal siapa Shah dan Abah. Mereka dah tahu siapa yang cuba halang rancangan mereka. Ugatan ni yang keluar lepas salah satu serangan mereka gagal, bukan ugatan kosong. Ia adalah satu janji, satu amaran yang rancangan mereka yang seterusnya sudah pun bermula dan ia akan jadi lebih teruk. Ini tinggalkan kita dengan satu persoalan besar. Kalau lawan Samseng, mungkin ada cara. Kalau lawan bomo yang guna kuasa syaitan, itu cerita lain. Tapi bila kedua-dua ancaman ni datang serentak, macam mana nak bersedia untuk satu perang yang dah tak ada peraturan langsung? Macam mana nak menang?